Hai Miss, apa khabar? Khabar baik, bos. Oh, lama tak jumpa. Macam mana cari SLD sekarang? Ah, baru nak tukar tilam lah. Oh, Ah, okey. Tilam sebelum ni dah berapa lama pakai? dah 7 tahun ke 10 tahun lah. Dah lama. Oh, Lupa dah. lah. Dari Okey. sini juga saya Okey, beli. okey. Ah, Sekarang macam mana? Tilam tu okey lagi ke dah turun? dah turun. Oh, dah turun. So, mesti dah start sakit belakang lah ni. Sakit belakang saya tak boleh tidur malam lah. Sebab tu Okey, saya okey, okey. datang cari tilam lah. Okey, bagus. So, sekarang kita ada auto sleep. Kita punya on brand lah. So, kita ada 3 kekerasan. Auto support yang paling keras, untuk back care paling lembut, dengan auto cool tu yang sederhana lembut lah. So, nak yang mana? Nak sederhana lembut ke atau yang paling keras ke atau paling lembut? Sederhana lembut lah. Saya tak mau keras. Okey, sederhana lembut, yang ni saya recommend yang ni lah. Yang ni dia ada satu layer latex dengan dia ada layer fiber, dia takkan tu mudah mendap lah. So, ni kelebihan tilam ni lah. Lepas tu kita ada conductive fabric dengan dia auto cool dia. So, Queen harga dia 1999. Mahal sangat lah. Ada murah sikit tak? Okey, yang ni, tilam ni kita boleh guna paling kurang 10 tahun. So, kalau anda bandingkan, okey, tengok 1999 bahagi untuk 10 tahun. Untuk 1 tahun you spend untuk 200 saja untuk tilam ni. Lepas tu Oh, macam tu ah. you bahagi untuk 1 hari berapa you pakai you baru guna 60 sen saja, tak sampai. Oh, Ha, murahnya. 55 sen saja. Ha. Kenapa saya tak terfikir benda macam tu? So untuk tidur yang lena, you spend 60 sen je satu hari. Worth it tak worth it? Untung lah, untung. Ha. Untung lah. So tilam ni adalah satu benda yang paling penting dalam hidup kita sebab dia akan memberi tidur yang lena. Ini dalam dia pakai apa? Pocketed ke apa yang ni? Yang ni dia pakai pocketed, lepas tu ada satu layer fiber, ada satu layer latex. So form dia tidak mudah turun lah. Okey, bos. Okey, yang ni on. Jadi, Okey, Muar, kita packing. okey, bos.